Itulah kita akan hukum diri kita sendiri. Pada minit yang ke-66, sejarah kembali berulang lah. Satu lagi sepakan penjuru diberikan untuk Arsenal. Declan Rice hantar bola dengan sempurna. Kali ini Jurrien Timber yang tak ada siapa masuk, tak ada siapa jaga, iaitu free header, menanduk masuk untuk memberikan pendahuluan kepada Arsenal dengan jaringan 2-1 lah. So aku memang tak ada feeling, aku senyap, aku tengok TV tu, aku tenung kosong. Dan aku tak tahu nak rasa apa, nak rasa marah ke, nak rasa kecewa ke, ataupun dah rasa macam lali lah dengan kesilapan yang dilakukan tu. Aku rasa macam aku dah agak dah benda ni akan berlaku. Dan Robert Sanchez nampak macam dia hesitate sebenarnya. Dia macam dia nak keluar daripada garisan gol tapi dia tak dapat bola. Pertahanan kita sekali lagi gagal dalam defending set piece lah. Dua-dua gol daripada corner kick.